Api di kapal boleh merosakkan tempat kediaman, stor, peralatan dan semua benda, nyawa termasuk kapal. Melawan kebakaran di kapal adalah susah dan berbahaya. Bila latihan pencegahan dibuat pada keseluruhan anak kapal, semua kepayahan dan bahaya boleh dikurangkan dan dihindarkan. Jika anda di rumah ingin selamat dan pastikan bahaya api seperti di kapal, memori mesti dilakukan, ianya lebih senang dan mengurangkan risiko kebakaran daripada melawan api. Semua barang elektrik persendirian di kapal mesti diperiksa keselamatannya oleh Mi Departemen dan dicatat. B. Pakaian dan bahan mudah terbakar mesti dijauhkan dari pemanas elektrik, alatan panas dan sistem. C. Merokok di tempat yang dihaskan dan hanya tempat difikirkan selamat. Dilarang merokok di tempat tidur. Jangan merokok semasa berjalan di dalam kapal dan semasa lawatan. Jangan membuang puntung rokok atau mengetuk paip keluar dari kapal. Semua bahan rokok mesti dibuang di dalam kontainer seperti tong sampah besi. D. Lantai mes sentiasa kering dengan barang persendirian diletak di tempatnya di mana sentiasa dikunci. E. Tutup kuasa sterika dan pemateri setelah digunakan dan dibiarkan sejuk di tempatnya. Jangan dibiarkan kuasa elektrik sentiasa dibuka. F. Semua cat dan bahan mengecat dipuangkan ke stor cat setelah selesai bekerja, rujuk dalam perintah tetap kapal. G. Semua bekas bahan mudah terbakar, seperti solvent, minyak tanah dan sedikit cecair, gas dan patrol hendaklah ditutup rapat dan kemas selesai waktu bekerja. H. Semua kain buruk terutama basah dengan minyak, abuk gergaji dan serpihan kayu dibuang dengan selamat selesai waktu bekerja mengikut perintah tetap kapal. I. Tumpahan minyak, cat, pencuci, spirit atau cecair mudah terbakar hendaklah dicuci segera dan kain buruk hendaklah dihapuskan mengikut perintah tetap kapal. J. Semua peralatan elektrik dan lampu hendaklah dipadam. Bilik yang kosong sentiasa dalam keadaan tertutup. K. Periksa pengendalian pencegahan api kawalan organisasi kimparan dan pembakaran. Lihat BR 2170 Val 1. L. Hanya mancis keselamatan saja boleh digunakan. M. Gunakan pemetik api khas dan letakkan di loker kit yang dapat mencegah dari terbakar dan tidak digalakkan. N. Bila tidak menggunakan alatan cucian hendaklah disimpan di tempat penyimpanan cucian. O. Bila selesai waktu kerja, semua tong sampah dari bengkel hendaklah dikosongkan dan dilupuskan dengan selamat. Disyorkan pada tempat kediaman sebelum waktu tidur. P. Di pelabuhan, hubungi PBH segera semua kandungan minyak, cecair mudah terbakar, peninjauan di luar kapal, jadi tindakan boleh diambil untuk keselamatan dan masa pemindahan dibuat dengan kapal lain tiada pencemaran berlaku. Ini berlaku semasa pengisian minyak kapal atau kapal lain. P. Bila set TV, radio, kipas elektrik dan peralatan lain yang tidak digunakan hendaklah dipadamkan dan dicabut palam dari punca kuasa. Pastikan laluan saluran udara tidak dihalang. Q. Selesai kerja, semua kertas, pembungkus dan buku hendaklah disimpan di dalam laci, loker atau di tempat yang dibenarkan. R. Bila dilarang merokok diumumkan atau papan tanda dilarang merokok dipamerkan pada satu tempat, pastikan dilarang merokok. S. Bila lawatan dilakukan, buat tinjauan dan lapor sebarang bau, kebocoran paip atau tangki dan sebarang peralatan jentera yang suhunya meningkat dan peletakan yang salah untuk bahan mudah terbakar. T. Periksa lebih kerap di stor barang di menara, serombong, bilik bantuan jentera dan bilik yang serupa dengannya. Lapor setiap alat keselamatan garis miring lawan kebakaran yang hilang garis miring salah tempat. Sekian, terima kasih. Like, share dan subscribe.